Untuk akak-akak ke acik-acik kan yang masih simpan duit bawah katil ke, bawah tilam, bawah bantal kan, korang perlu dapatkan satu safe box ni. Dia akan packing dengan bubble wrap sekalian untuk mengelakkan peti besi kita ni pecah. Okey, ni dia guys. Memang berat guys. Nampak tak ada sebarang damage, tak ada kemek-kemek ke apa. Bila korang beli, korang akan dapat dia punya instruction manual. So korang kena baca, korang kena fahamkan. Okey, dekat sini dia ada bagi apa ni? Dia punya kunci ni. So yang ni dia punya kunci guys. Korang akan dapat dua kunci. Macam ni korang boleh gunakan pin ataupun korang boleh gunakan kunci Korang kena umpis sedikit. So kat sini kita boleh gunakan kunci. Bukakan, lepas tu yang ni kita pusingkan. Okey, sebelah dalam dia macam ni guys. Dekat sini dia ada bagi dua lubang. Bertujuan dia kan untuk korang drill, korang punya dinding batu kat rumah ke, kat bilik ke apa kan. So pencuri tak boleh lah nak angkut kan, sebab kita dah ikat dengan kita punya wall plug ni. Dekat sini dia ada bagi satu partition ni. Kita boleh sangkutkan kat sini lah. So atas ni boleh letak duit ke, emas, gold bar korang kan. Sebelah bawah ni lantai dia jenis macam ni tau. Dia jenis berkapet kat sini. Untuk punya metal ni fully besi guys. Besi yang berpowder coating. Nampak tu. Jenis mengurutu, jenis tahan lasak ni lah. Untuk belakang ni korang kena letakkan korang punya bateri. So nanti korang boleh access dia menggunakan password. Just tekankan saja. Dekat sini kita boleh baca instruction dia tu nanti. Tukar password pun boleh. So yang mana ada gold bar sekilo tu kan, letakkan dalam ni. So memang selamat lah. Dah tak perlu nak simpan bawah katil, bawah bantal kan, ataupun dekat korang punya rak bawang tu. So kalau minat dengan safe box ni, dia ada macam-macam design lagi. Yang aku ambil ni ada sizing besar. Kalau korang nak yang kecil pun ada, tekan link kat bawah.